Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tuan-tuan, hari ini 4 hari bulan. Kenapa kita berhimpun pada hari ini? Kerana 6 hari bulan akan bermula sidang parlimen. 6 hari bulan akan ada beberapa akta yang akan dibawa ke dalam parlimen. Khususnya URA. Kita berhimpun mengambil sempena pembukaan sidang parlimen yang akan bermula pada hari Isnin ini. Telah dinyatakan oleh ramai pimpinan, kami semua akan bantah, akan menolak URA habis-habisan. Namun, kita nak beritahu rakyat juga perlu bersama-sama kami untuk menolak URA. Takbir! Kita berhimpun hari ini kerana pada bulan ini, Trump laknatullah dijemput ke Malaysia. Ada tangan yang gatal menjemput Trump datang ke bumi kita. Penjenayah, pembunuh umat Islam di Gaza yang menggunakan kuasa veto setiap kali dibawa usul ke dalam sidang Perikatan Antarabangsa PBB. Tiba-tiba Trump dijemput. Tentunya Trump akan disambut sebagai pemimpin tetamu agung. Kita peringatkan dengan amaran Allah Subhanahu wa taala, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan sekali-kali kamu cenderung hati untuk bersama golongan yang zalim, kelak kamu akan disentuh oleh api neraka di hari akhirat. Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Zalim ialah kegelapan di hari akhirat. Nabi SAW beri amaran, ya'ti min ba'di umara yakzibuna wa yazlimun man saddaqahum bikazibihim wa anahum ala zulmihim falaysa minni wa lastu minhu wa lam yad'ul haud atau kama qala. Akan muncul sepaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan muncul di kalangan kamu pemimpin-pemimpin yang suka berbohong dengan rakyatnya. Akan muncul di kalangan kamu pemimpin yang zalim. Di kalangan kamu, kata Rasulullah, man saddaqahum bikazibihim, sesiapa di kalangan kamu membenarkan pembohongannya, awanahum ala zulmihim, atau menolong kezaliman mereka, falaisa minni walastu minhu, engkau bukan umatku dan aku bukan nabi kamu. Na'udzubillah min zalik. Amaran Nabi ini satu peringatan yang tidak sepatutnya Trump dijemput ke negara kita. Kita mesti bangkit menolak kehadiran Trump, pembunuh penjenayah kepada rakan-rakan kita.